Okay guys, ni ramai yang tanya kan cara macam mana nak dapatkan kod daripada ni kan Houseboom punya ni. Aku baru beli dalam 13 13 botol, sebab semalam dah beli 2, hari ni beli lagi 12 13, so total 15. Tapi ramai yang tanya macam mana nak dapatkan kod ni, tapi tak nak buka air dulu tau, sebab kita takkan nak minum sampai 15 kan. Banyak betul. So apa Abang Bush buat adalah ni, Abang Bush belajar daripada grup lain tau, yang ada yang kawan-kawan yang ajar. So kalau kita buka terus kena minum kan. Siapa yang tak nak minum terus, first korang ketepikan dia dulu. Korang tolak dia ke tepi macam ni kan. Korang tolak dia ke tepi. Nampak ni, tolak dia ke tepi macam ni kan. Dah ke tepi ni, lepas tu korang kopek lah. Make sure kuku korang kena panjang. Kalau kuku korang tak panjang, tak lepas guys. So korang kena make sure kuku panjang. So hari ni Jumaat tak potong kuku lagi, so kena pastikan kuku panjang, kalau tidak tak lepas. So lepas dah ke tepi tu kan, dah ke tepi tu kita tolak pelan-pelan. Jangan tolak sampai habis, tolak sikit je, sebab nak ikut je pun. Okay, nampak ni, tara, tu dapat kod dia. So korang boleh baca lah kod dekat sini. Kod tu korang masuk dalam apps Boom tu dapat redeem. Siapa yang redeem sebelum 31 hari bulan ni, 31 bulan 3 ni dapat 100 point. Jadi kalau 15 can botol tu, 15 can tu dapat 1,500 lah. So lepas lah untuk eligibility dapat untuk priority registration. Okay, so ambil lah kod ni, baca lah kod ni kan. Lepas tu korang letak lah kat dalam tu settle. Jadi tak payah buka dulu. Nampak ni, tak buka lagi, air tak turun lagi, nampak ni. So nanti korang pusing balik, nak buka tu pusing balik, lepas tu buka lah, tu tekan ke bawah balik, tu buka lah, air tu belum minum. Okay, settle. So hope this will help you. Thank you for so much yang kawan-kawan yang ajar benda ni. Abang Bush tak tahu kat sebenarnya ni. Alright, take care guys, bye bye, assalamualaikum. Thank you Boom.